Kitab Kataha ni dah ada masa kerajaan Kataha. Lepas tu, Empire Melaka. Sekarang ada dekat tangan aku. Benda kalau tersimpan elok ni, mesti ada orang yang jaga. Dan aku tahu siapa yang jaga. Aku Wan Daud. Jom, aku spill. Macam yang aku dah cerita masa episod lepas, Kitab Kataha ni ditulis oleh 3 orang menteri masa zaman kerajaan Kataha. Sekarang aku nak cerita dekat korang macam mana kitab ni membangunkan sebuah empire yang diberi nama Empire Melaka. Dalam pentadbiran Empire Melaka, ada 3 posisi penting yang kau kena tahu. Pertama sekali ada Laksmana. Dia ni ketua angkatan laut dan juga perairan. Yang kedua ialah Bendahari. Bendahari ni urusan dia banyak kena-mengena dengan keuangan. Dan Bendahara yang handle hal ehwal dalam negeri menjadi penasihat kepada Sultan. 3 menteri ni lah yang pegang Kitab Kataha ni masa Empire Melaka. Lepas tu, diorang tubuhkan satu pakatan 5 bersaudara untuk menjaga kemakmuran Empire Melaka. Alah, aku bet korang dah tahu dah. Hang Tuah, Lekir, Jebat, Lekyu dan Kasturi. Korang selama ni mesti ingat benda ni dongeng kan? Tak. Diorang ni memang ada untuk menjaga keselamatan negeri. Supaya peristiwa macam Raja Bersiung tu dah tak berjadi lagi. Sekarang ni aku nak cerita macam mana kitab ni ada dekat sini. Masa negara kita merdeka pada tahun 1957. Salinan Kitab Kataha ni dibagi kepada 3 orang menteri. Menteri Dalam Negeri, Pertahanan dan juga Kewangan. Sebab 3 orang menteri ni, peranan dia sama dengan 3 orang menteri masa zaman Empire Melaka. Siapa pula yang bagi salinan Kitab Kataha ni dekat 3 orang menteri tu? Tak lain tak bukan Wan Daim. Atuk aku. Tapi, kitab ni dia bukan bagi saja je. Dia siap bagi amaran sekali. Ada sesuatu yang hitam yang akan berlaku. Korang pernah dengar pasal Tim 3? Of course lah korang tak pernah dengar sebab ini pasukan rahsia. Tapi tujuan diorang sama macam 5 bersaudara tu, untuk menjaga keamanan negara. Jap, kita relax dulu. Aku nak korang faham the bigger picture. Korang pernah dengar tak pasal Kudrat? Pasal High Council yang pernah kecoh dulu masa awal tahun 2000. Episod depan, kita akan lompat pagar Kudrat. Korang nampak apa yang aku nampak? Aku Wan Daud, logging out.